Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Bersama aku lagi Ajak, dan macam biasa, siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel ni dan tekan lonceng untuk mendapatkan notification untuk video-video yang akan datang. Yang dah subscribe, korang memang berada, jaga berada. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting, kita ada gaya. Hari tu, aku ada buat satu video tentang Android emulator, dan dekat situ aku ada cerita pasal satu emulator yang aku guna, iaitu Eden Emulator. Apa-apa pun, Eden Emulator ni bukan apps daripada Nogori 9. Eden, bukan Eden. Jadi, hari ni aku nak share dekat korang cara setup Eden Emulator ni dekat phone Android korang, dan simple setup untuk korang buka terus main je game Nintendo Switch. And pastikan korang mempunyai data internet yang banyak. Kalau boleh, pakai Wi-Fi. Sebab saiz game-game Nintendo ni dia besar-besar sikit. And kalau korang ada PC, lagi bagus. Download dekat PC je, gang. Alright, ambil pen, siap-siap. Let's ajak. Okey, first kali korang buka korang punya internet browser dulu dekat dalam phone korang. Tak kisahlah Google Chrome ke, Edge ke, janji internet browser korang. So, aku tekan. Lepas tu korang type je Eden Emulator. Kalau korang malas nak type, jangan risau. Aku ada letak link dekat description. Tekan je link tu, lepas tu keluarlah webpage Eden Emulator tu. Kalau kau urgent type, nanti keluarlah macam ni. Pilih website yang pertama ni, Eden Open Source Nintendo Switch Emulator. Lepas dah keluar homepage dia macam ni, korang tekan je download. Tapi kalau korang banyak duit, korang donation lah, supaya diorang boleh mantapkan lagi emulator diorang ni. Ni donation, ni download. Tekan je download. So, dia akan keluar banyak pilihan. So, kita akan fokus kepada Android. So, scroll sampai korang jumpa pilihan Android. Tekan download. So, dia akan bawa korang ke GitHub. Korang scroll lagi sampai korang jumpa bahagian Android. Scroll. Alright, ini dia Android. Dekat sini ada 3 pilihan. Yang pertama, Android Standard. Yang ni kalau korang punya phone processor bawah daripada Snapdragon 8 Gen 1. Kalau korang punya phone Snapdragon 8 Gen 1 ke atas, korang boleh pilih Android Optimize. Dan yang ketiga, Android Legacy ni khas untuk A6XX. Aku pun tak tahu apa benda ni. Tapi macam aku pakai Android Optimize. So, tekan and download je file ni. Aku dah download, so aku takkan tekan download kat sini lah. Alright. So, file dia macam mana akan keluar? Jom kita tengok dekat download. Okey, lepas download, korang carilah file yang korang dah download tu dekat phone korang. Macam aku ni, dia ada dekat file manager. So, tekan je file tu. So, bagilah permission dekat phone korang untuk install. Sebab ini adalah third party, dia tak ada dalam Play Store. So, install anyway. So, korang dah bagi permission untuk di-install. Alright. So, open. Allow and get started. Okay, first kali korang kena grant permission. Allow semua ni. And ada pilihan untuk select key ni. Okay, dia akan keluar. Untuk keys ni, korang boleh Google saja dan download terus daripada website yang ada keys ni. Search je keys for Eden Emulator. Atau macam biasa, tekan je link dekat description tu. Settle, mudah kerja, abang payung. So, lepas korang tekan link yang aku bagi tu, keluarlah website dia macam ni, Prokeys. So, korang carilah version yang paling latest ya, untuk korang download. Tekan je download. Aku dah download, so aku tak payah tunjuk dekat korang lah korang download. Kemudian korang kena unzip file tu, okay? Sebab dia file zip, so korang kena unzip. Macam mana korang nak unzip? Korang cari je dekat Play Store apps yang boleh unzip file zip, okay? So, kau select keys. Macam aku dah tadi. Dah download. Alright.
dan aku dah pun keluarkan, aku dah unzip. So ini dia file dia, prod keys. Kau tekan saja. So berjaya. Okey. Lepas berjaya, dia nak pula select firmware. Dia nak firmware pula. Firmware tadi pun ada dekat website tadi. Kau tengok dekat sini. Okey, ni firmware. Kau tekan je download, nanti keluar dekat ni. Kau pilih. Aku tunjuk kat korang lah. Alright, ini dia firmware. Korang scroll, korang cari version 19.01. Version 19.01. Then download. Aku pun dah download. So yang ni korang tak payah unzip. Okay, file ni korang tak payah unzip. Alright. Okay, select firmware. Ini dia. Tekan je. So file yang dah zip tu. So dia tekan install. Settle. Okay. Okey, untuk bahagian game ni, macam yang aku cakap tadi, kalau boleh korang pakailah PC. Sebab size game dia memang besar, geng. And dekat mana nak dapatkan game tu? Macam biasa, geng. Jangan risau, ajak payung. Ada dekat link dekat ruangan description tu. Tekan je situ. Tapi tak semua game ada kat situ. Kalau korang boleh cek sendiri lagi bagus. Yang penting, file yang dia nak tu adalah format NXP ataupun XCI. Jom kita buka link tu. Okey, lepas korang dah buka link tu macam ni lah dia, ya. Korang tengok je game apa yang korang nak. Sudah ada banyak, geng. Okey, dia 29GB, ni ada 4GB, 4GB, 13.4GB. Dia dah memang besar lah. So, aku pun dah download. Macam biasa, geng. Ada iklan, so korang bersabar lah ya dengan iklan tu. Lepas korang dah download, korang jangan lupa untuk masukkan korang punya file yang dah download tu dekat dalam satu folder dekat phone korang. Macam aku buka file manager aku, my file. So aku simpan dalam folder yang bernama games dekat sini. Okey. Sebab apa? Mari aku tunjukkan kau. Kita buka balik. Ni aku dah download tadi. Kita buka balik apps tu. So 8 games. Alright, dekat sini tekan je folder game ni. Yes, ini adalah file-file yang aku dah download dan aku dah masukkan dalam folder ni. So ada Pokemon ni tak boleh pakai, aku tak tahu kenapa, tapi yang boleh pakai adalah Kirby dan juga Super Mario Odyssey. Alright, use this folder. Tekan ni. Allow macam biasa. Okey. Dia dah cakap done, continue saja. So keluarlah game yang ada dalam emulator ni, iaitu Kirby dan juga Mario Odyssey. Okey, geng, sebelum korang start main game, aku nak korang tekan setting. Kita buat setting sikit untuk GPU driver manager. Kita tekan sistem GPU driver. Sebab sekarang ni by default dia menggunakan GPU driver Qualcomm ni lah. So kita tak nak sebab dia tak berapa power. So macam mana kita nak buat dia jadi power? Dekat bawah ni ada fetch juga install. Kalau kau tekan install, kau dah install benda ni dekat PC lah. So kau kena install dekat internet. Tapi fetch ni, tekan fetch, dia sendiri akan carikan untuk korang driver yang padu. Macam ni aku gunakan Mr. Purple Turnip. So tekan je show download ni and download. So dia install, settle, tekanlah back. So tengok dia dah pakai driver ni. Tekan back lagi kat game korang and korang dah boleh main dan enjoy. Baik, aku tunjuk kat korang macam mana game ni berfungsi. Nampak tu? Dah macam Nintendo Switch, guys. Okey, kalau korang tengok ni dekat skrin ni ada button. Contohlah kalau korang pakai Pro Controller, korang connectkan dekat phone korang, korang tak nak button ni, korang hide je. So nampak clean kan. Tapi aku tak connectkan dengan Pro Controller aku, so aku nak show controller ni lah. So kau boleh godek-godek lah setting-setting kat sini, okay? Alright, kita tekan start, nak main. Let's go. Wih, korang dah boleh enjoy main game
Ditendo switch dekat phone korang. Skip je. Dia bukan touchscreen kau kena tekan button ni Alright. So kita skip lah dekat gameplay. Nampak geng? Smooth geng. So korang boleh enjoy. So guys, itu sajalah perkongsian tutorial aku dekat korang macam mana nak set up Eden emulator tu. Yang lain korang pandai-pandai lah godi sendiri, okey? Tapi suka aku nak ingatkan risiko korang download tu terletak di tangan korang. Tapi by far untuk aku selamat je. Tak ada masalah phone aku. Okey geng, siapa-siapa yang ikut tutorial ni dan dah berjaya main game, sila komen dekat bawah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah like, share and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk korang. Macam biasa geng, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ajak.